tunjukkan kawan-kawan beg ini. Okay. Pandai ya. Okay. Tak ada dah. Agaknya siapa punya beg kan? Daddy ke atau Mami salah. Dan kita akan berjumpa dengan Sabah. Ini ada sabun. Malu. Malu. Nah, ambil. Okey, tunjuk beg. Okey. Ini dia. Okey, so kita boleh buka di sini. Ush, boleh buka Okey. macam tu. Jadi kita boleh letak dalam ni banyak barang kita boleh letak dalam tu. So, tutup. Okey. Lepas tu ada poket satu lah. Ada tempat simpan phone lah. Mana? Ni tempat dua ni. Tu kan tempat simpan phone lah. Tu tempat simpan botol. Okey. Lepas tu kita tengok di belakang. Di belakang dia ada tempat pegang. So, wah. Dekat sini ada tempat apa tu? Tempat simpan juga. Simpan. Nah, simpan. Kita simpan ni ya. Simpan main adik. Okey. Okey. Adik kita nak jalan-jalan ni. Jalan adik. Adik, jom. Kita jalan. Okey, dalam dia. Okey. Dah buat keluar lah banyak sangat. Okey, lah dalam dia. Okey. So, okey. Tutup balik. Tutup. Tutup. Okey. So, kita buka yang ini dulu. Okey. Apa yang ada saya rasa lah. Ada mainan untuk adik saya. Nah, awak. Apa benda ni? Jom buka. Wow! Wow. Ada 3 je. Ada sotong, ketam dengan sotong. Dengan bintang. Tapi ada lagi. Tapi ini yang ini Beg tak habis lagi. Oh. Okey, so kita sambung dengan beg lagi. Jadi buka balik benda ni. Sah. Okey. Lepas tu patutlah dia tak boleh buka. Ada ni. Kat sini pun boleh. Kat sini saya rasa dia boleh simpan. So kita ada tempat ni. Kita boleh blokkan dia. So apa lagi yang kita ada? Okey, kita tutup balik ya. Dalam dia. Dalam dia ada apa Oh, ada zip lagi situ. Okey. Oh, ada zip lagi ya. Banyaknya. Okey, saya tahu. Kita boleh simpan banyak barang ni, saya rasa. Okey, kita tutup balik. Okey. Balik. Okey, tutup. So, okey, kita tutup dah satu. Mana satu lagi? Dekat dalam dia tu. Okey, tutup lagi satu. Okey, dah tutup. So, kita tutup yang ini. Masukkan. Dah siap. Okey. So, kita ada tempat simpan botol air. Apa lagi? Saya rasa lagi. Dah, itu saja dah, tak ada dah. Okey, itu saja untuk hari ni. Bye. Bye adik. Bye. Nah.